Persiapan perkahwinan Tengku Zahir dan Yohanis berjalan lancar. Tengok. Banyak tu kot tambah, Ma. Biasalah, nak panaskan cerita. Kau macam tak biasa pula. Aku yakin masa hari kahwin kau tu trending mesti worldwide. So kau dah decide dah nak honeymoon kat mana? Rahsia. Kau kalau bab Yohanis, rahsia belaka Ma, aku kenal kau lama, tapi aku tak percaya kau sangat tau. Tak adalah. Aku tak decide pun lagi. Kau ingat aku tak ada kerja? Nak kacau pengantin baru macam kau ni. Hanis? Tengok ni. Inilah konsep fotografi gambar-gambar pernikahan Ariel dengan Hanis nanti. Okey tak? Ish, macam ni. Glamournya nanti. Mestilah kena glamour. Kalau boleh, kita kahwin ni cuma sekali je dalam hidup kita. Nanti ada pre-wedding photo lagi untuk Ariel dengan Hanis. Siap dengan pre-wedding photo? Lepas ni kita pergi pejabat majalah Sri Ayu Nak buat apa pula? Diorang nak buat cerita tentang pernikahan Ariel dengan Hanis. Hanis, Bonda tahu ini semua kejutan untuk Hanis. Hanis jangan risau, nanti lama-lama Hanis akan biasa. Baik, Ariel. Macam? Okey. Finally, kawan-kawan aku ada kat sini. Ingatkan lupa jalan nak pergi Malaysia. Kenapa? Dalam phone tak ada Waze? Hujan batu kat negeri sendiri pun kita orang tetap balik lah, Kurir. So, apa cerita semua? Okey? Kita orang okey. Bila kau nak kenalkan bakal Mrs. kau tu? Kau jangan mimpi lah. Dia takkan share punya. Aku dah tengok kat internet. Not bad. Cantik. Tapi bukan dia orang biasa ke? Dia kawan my wife masa study kat overseas dulu. Dia bukan saja cantik, tapi dia brilliant. Tak ada kes lain lah ni. Mesti first love kan? Okey, guys. Okey, cut it off. Kita ni datang nak lepak ataupun korang nak cungkil rahsia bakal aku? Kita orang kenal kau lah, Kurir. Kau dengan perempuan cynical. So I was wondering whether she's beautiful, wonderful, hebat. Kau tengok. Dia dah nervous lah. Yang kacau dia. Tengku Amalin. I surprised tau you call. I ada urusan kat sini. Sebab itulah balik Malaysia. Urusan? No, Amalin yang I kenal takkan buat something yang tanpa sebab kepentingan diri dia. You perli I? Tak, bukan sindir. Okay, I sanggup buat apa saja untuk you, okay? Betul ni? Betul, sumpah. So sweet. Tengku Amalin? Bang? Abang? Ya. Okey tak? Okey. Jom. Jom. Okey. Ini baju untuk pre-wedding photo session. Takkan nak... Habis tu, takkan nak buat lepas kahwin? Tengku Zahir dah ajar kan? Masa tu penting. Tapi fotografer mungkin lambat sikit. Kenapa? Sebab kereta dia rosak. So, I kena hantar driver untuk pick up dia. Jadi, sementara I groom Yohanis, Tengku nak apa-apa tak? Duduk sini enjoy ke? Okay, I know. Coffee? Sorry Tengku, Yohanis allergic. So, I serve you lain. Okey.
but not tea please. Okey. Jom Yohanes, kita bersiap. Zaril. Nasib baik kau ada kat sini. Kenapa? Colin. Dia dekat KL sekarang. Untuk kita kahwin ni, saya nak awak ambil cuti sebulan. Sebulan? Lamanya. Saya tak nak dengar apa-apa alasan pun. Sebelum kahwin pun saya dah banyak ambil cuti, tahu tak? Lagi awak nak suruh saya cuti sebulan ke? Saya cakap apa tadi? Sebulan. Okey? Okey, fine. Anis. Terima kasih. Walau bibi mengungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara. Ya Zul. Dah dapat cari Colin? Okey. Yohanes, Bos. kamu minta cuti untuk sebulan? Sebulan, Bos. Saya perlukan masa untuk sesuaikan diri. Nak kahwin kan? Yalah. Saya pada mulanya mati-mati ingat yang awak akan end up dengan Nizam. Tapi lepas saya dapat kad jemputan kahwin daripada Tengku Zari, only then saya realise yang benda ni betul. Oh well, nak buat macam mana? Tak ada rezeki, tak ada jodoh. Saya minta maaf, Bos. Saya sepatutnya inform bos kan. Tapi itulah, bos busy outstation. And then saya minta maaf juga because sepatutnya saya personally yang bagi tahu dekat bos yang saya nak kahwin. It's okay, don't worry about that. Let's put it this way, saya dah luluskan cuti awak, gaji jalan, have a nice holiday dan anggaplah ni sebagai hadiah perkahwinan awak. Terima kasih, bos. Dan one more thing, like I said earlier lah, awak dan Nizam adalah aset penting dalam syarikat saya. Saya harap lepas perkahwinan awak ni, awak akan terus kekalkan hubungan baik awak dengan Nizam. Boleh kan? InsyaAllah, bos. Good. So have a nice holiday dan selamat pengantin baru. Terima kasih, bos. Okay, take care. Anis. Oh, lepas jumpa bos ke? Aku apply cuti kahwin. Lepas ni mesti susah nak jumpa kau. Kau dah sibuk dengan family, suami. Girlfriend kau apa cerita? Tak ada apa cerita. Friend aku biasa je. Kau tak boleh macam tu tau. Kau kena ambil tahu pasal perasaan dia. Ambil berat pasal dia. Jangan ingat dia je faham perasaan kau. Aku ada kerja sikit. Hanya Tuhan mengerti. Oh, sakitnya, sakitnya. Pergi saja. Oh, tolonglah pergi saja. Susah. Orang-orang Tengku Zari sentiasa awasi perempuan tu. Nak lagi dia tahu yang you. Wait, Tengku Zaril tak tahu yang I dah balik Malaysia tu. Amalin, please. You too confident, tahu tak? Kuasa dan pengetahuan dia lebih luas dari apa yang you sangkakan. So, apa kurangnya you?
I hairan lah. You dekat London tau. Tengku Zaril nak kahwin dekat sini pun you boleh tahu I just nak hilangkan keegoan dia. Tu je. Come on Amalin, stop it. You sebenarnya masih sayangkan dia kan? And you masih tak boleh lupakan dia kan? Bersama cinta pudar kecewa, tak mungkin ku melupa segala kau istimewa di hatiku ini. Memintamu percaya kenangan indah selama. Tengku, blogger manis lalu tu dah tarik balik artikel Cik Yohanis dan office mate dia tu. Okay, good. Tapi aku nak kau pastikan blogger-blogger lain tak menulis lagi pasal Hanis. Anything yang boleh merosakkan nama Hanis. Baik Tengku, tapi semalam mereka masih menginquiry Cik Yohanis. Kenapa dia orang ikut Hanis? Dia orang still nak jungkir rahsia perhubungan Cik Yohanis dengan office mate dia. Hello Zul. Are you sure about this? Okay. You lagi bijak dari I, Kurir. Tengku Melin, maaf. Tengku perlu ikut kami. Excuse me? Lepaslah. Apa ni? Sakit. Lepaslah. Jangan dekati bakal isteri I, Kulin. Apa ni? You tak ada hak tak nak pasal I. I akan buat report. I tak kira. Report lah. Lagi senang I nak heret you masuk penjara. Dah pandai ugut I sekarang ni. Ugutlah. I tak takut pun. Lagipun, I bukannya ada rekod jenayah. Mungkin you tak ada rekod kes jenayah, tapi you ada berkawan dengan orang yang ada kes jenayah. Nazim Jukri, hackers yang paling dikehendaki polis. Kulin, you nak I tuduh you collaborate dengan penjenayah? Wow, amazing. Okeylah sayang. Sekarang ni, cuba you bagi tahu I. You nak I buat apa? Go back to London. Dan jangan balik sebelum pernikahan I dengan Yohanis. Hello? Hello? Zaril? Anis, Kenapa ni aku dah lambat? aku tak percaya ke artikel ni. Semua orang pun tak percayalah. Apa yang nak hairan sangat? Anis, jangan mengelak boleh tak? Aku tak mengelak. Aku cuma tak suka nak bincang pasal hal yang sia-sia macam ni. Kau tak cinta Tengku Zaril kan? Nizam ada sesetengah perkara yang kalau aku jawab pun tak akan mengubah apa-apa. Tapi tolong jangan tipu perasaan kau. Perasaan aku, Anis. Kita dah sama-sama terlanjur buat keputusan. Kau pun dah ada pilihan kau kan? So,
cinta pudar kecewa. Tak mungkin ku melupa segala kau istimewa. Ya, betul. Macam ni, kalau boleh, barang-barang hantaran tu saya nak sampai hari ni juga. Betul-betul. Okey? Kalau ada apa-apa pesanan lagi, saya akan telefon balik. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa-apa lagi Tengku Puan? Masya Allah. Zakir, Zara. Bunda. Ya Allah, pecahan ni. Balik tak bagi tahu ni? Surprise Bunda, surprise. Ya nak bunda ni. Bunda. How are you Bunda? Alhamdulillah. Sihat. Cuma bunda penatlah sikit kan. Maklumlah kan nak dapat menantu. Naughty ni Ayah dia tahu ke you all balik? Dah bagi tahu Ayah dia dah masuk on balik tadi. Betul ke ni? Betul Bunda. Hello. How are you? Bunda. Tengoklah anak bunda tu. Sakit. Sarah, aku rasa aku sayangkan Nizam. Anis, jangan fikir gila lah. Kau tahu tak kau tu tunang orang? Aku tahu. Tapi baru sekarang ni aku sedar yang aku memang sayang Nizam. Kau cuma keliru antara kawan dan kekasih. Babe, kau jangan malukan family kau dengan Tengku. Tak berapa hari lagi kau nak kahwin. Kau pun cintakan Tengku kan? Kalau pasal Tengku, aku rasa siapa-siapa pun boleh cintakan dia, Sarah. Tapi dia cintakan kau seorang je. Istiqarahlah Anis. Kadang-kadang pilihan hati kita bukan yang terbaik untuk kita. Dulu pernah kau kata cinta padaku saja. Ku percaya, sekali cukup sudah. Kau lukai hati ini. Special tau. Zara? Ada? Marilah sarapan sama-sama. Ada nasi lemak ni. Tak apalah. Ada breakfast kat office. Lil? Ada nak pergi office lah? Morning semua. Ada sesiapa yang sakitkan hati Aril ke? Tak ada siapa-siapa bang. Bunda dengan nak? Tak sini. Terlanjur kamu berdua ada kat sini. Ayahanda nak bagi tahu sesuatu. Kamu dua tak payah balik ke London. Apa ni Ayahanda? Alung dah tutup cawangan di London. Dah agak dah. Susah kalau ada kuasa mutlak dalam rumah ni. Zakif, Aril tu abang kamu. Ayahanda nak kamu berdua bantu dia. Faham? Kayaknya perut aku
Nyesal aku makan buah mangga ni lah. Haril, awak buat apa datang rumah saya malam-malam ni? Kenapa biarkan pintu pagar terbuka macam tu je? Bahaya tahu tak? Hanis duduk seorang-seorang kan? Saya lupa nak tutup, ada masalah sikit. Kenapa ni? Awak okey tak? Kalau awak nampak macam ni, saya nak kena explain juga ke? Lapar. Siang tadi saya ajak Anis makan, Anis tak nak. Pergilah siap. Kita pergi dinner. Tak nak lah. Kan jiran semua nampak kan. Diorang dah semua kena awak. Nanti saya kena gosip pula. Betul ni tak nak? Ibu perut saya rasa tak sedap lah. Tak apalah. Awak pergi rehat. Esok pagi orang-orang saya akan datang ambil awak. Pukul 8 pagi. Buat apa? Saya nak dress sendirilah. Saya balik dulu. Selamat malam. Jangan lupa tutup pintu gate. Bara. Beri. Cik. Jom keluar. Kita pergi party. Apa lah Ngai? Tak nak. Cik, sekali-sekala kita kena duduk luar. Enjoy. Perempuan, peluk, tatang, semua. Esok kan Alung kahwin kat JB. Nikah. Bukan kahwin, nikah. Cik, dia tu kalau kita tak ada pun dia tetap boleh kahwin. Yelah, tapi kita dah janji kan nak iring dia. Cik, itu cerita besok. Cerita malam ni kita pergi party. Nak. Kalau kau tak nak, tak apa. Kau main lagi kau ni sampai lebam. Dah nak gerak tu. Bye. Kim. Kerja lah. Balik awal. Balik awal. Matilah. Majlis ulama rohim. Dia ni tak faham bahasa ke apa? Awak nak... Ni untuk cik. Tengku pesan suruh habiskan. Tapi tadi dia ajak saya pergi makan. Bila masa pula ditapakan? Satu lagi tengku pesan. Jangan makan mangga. Takut perut tak tahan. Saya balik dulu. Angah mana? Tak siap lagi ke? Angah, dia keluar malam semalam benda. Habis tu? Dia tak siap lagi. Masya Allah. Habis tu Bonda tak jawab apa dengan ayahanda. Zarul tolong kejutkan Angah cepat Sudah siap. Jangan bagi Alung tahu tau. Okey, Bunda. Mau kita ni? Okey, tapi awalnya kau siap. Jalanan kita jauh lagi kot.
Tak adalah, nanti kalau tengah-tengah jalan payah kan. Payah ke kau tak sabar ni nak salam tangan tu kan? Kawan-kawan kita tunggu dekat sana. Oh, okey. Good. Abad. Nanti ke teman aku Nervous. No problem, cousin. Bunda, dah siap dah? Jom. Kita nak pergi sekarang ke sayang? Rel, kejap Rel Ayanda pergi ambil sampingan sokok kat atas sekejap. Ni. Ambil lah gambar dulu kan. Amboi. Okey. Sekejap. Bunda, Zakif dengan Zaro kat mana? Diorang ada hal kejap. Sekejap lagi diorang call lah jomlah kita pergi. Pengantin lelaki tak boleh lambat daripada Tok Kadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Apa jadi kat kau ni? Patutnya Acik yang tanya Angah. Sebab kat Angah kita terlepas dari Along, tahu tak? Kau jumpa Angah kat mana? Acik call kawan-kawan Angah. Angah pengsan overdrunk. Sebab kat Angah kita dah tambah satu lagi masalah dengan Along. Sebab Angah tau. Bising lah Cik. Pergilah. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi hatimu dan detak jantungku memahami arah dan jalan agar kita akan bersama. Andai dunia hancur binasa, bukan setia sampai mati cintaku. Takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku kata di hatimu. Ku terlihat ragu dan curiga, diselimutkan satu senyuman tanda tanya selamanya menghantui. Oh, apa dirimu mahukan aku, dan biarkan cerita lama. Apalah Kak ni pilih colour macam ni. Tak ada colour lain ke? Dah pakai dah sanding pun kan. Terpaksalah. Ni colour favourite akak ni macam ni. Bukannya Anis. Ada muka adik. Sibuk sangat. Pakai je lah. Zaril. Maaflah, wife kamu tu baik songeh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya baju awak. Banyaknya baju awak. Lupa. Packing banyak-banyak, ingat kan ada sebulan.
Yang ada itik dalam laci ni kenapa? Manalah saya tahu. Peliklah rumah awak ni. Baju banyak-banyak ni awak nak sumbat kat mana? Dalam beg tu muat ke? Tak apalah, saya boleh pinjam dekat mak saya. Tak apalah, saya ada beg extra. Awak pakai je beg saya. Tak payahlah, saya boleh pinjam dekat mak saya. Tak payah, pakai je beg saya. Buat apa nak pinjam mak punya? Saya punya ada. Tak apalah, saya boleh pinjam beg mak saya. Awak nak pergi mana ni? Keluarlah. Keluar? Okey. Aku nak buat apa ni? Janganlah takut, dekat sikit. Tak elok tau. Tak penuhi permintaan suami. Mah. Nah. Ni apa pula ni? Awak ingat apa yang boleh saya buat? Kalau saya bercakap dengan awak pun orang luar boleh dengar. Nanti dia ingat ada itik bergaduh pula dalam bilik ni. Marah? Okey, kita ketepikan itik ni, kita boleh teruskan. Tak payah pergi tidur. Pergi tidur. Tidur? Okey, sebelum tidur saya nak... Nak apa? Nak apa? Saya nak kopi O. Tak payahlah, dah malam kan. Okey, awak pilih kopi O ke itik? Saya buat kopi O. Yang sebaliknya, wahai jiwa, andai kau mampu bicara. Zarul? Indah. Zarul dah pergi ke airport ke? Ya, Indah. Flight Zarul kerja pukul 6.30 pagi lagi. Bukan sepatutnya Zakif yang pergi. Kau apa dia balik semalam? Tak pasti, Indah. Zakif tiap-tiap malam buat hal. Apa nak jadi? Saya pergi dulu, Indah. Zarul, terima kasih ya. Sebab sanggup pergi ke JB. Jemput pengantin. Cik tak nak Alung kecil hati ya. Assalamualaikum. Salam. Bangunlah. Bangun! Ish, saya ni nak kejut awak bangun, so makan. Orang kampung tak bangun lewat-lewat macam ni. Susah betul kamu dengan anak Haji ni. Lah, betul punya adik. Seorang je. Laki Anis mana? Tidur lagi. Banyaklah tidur. Akak nampak dia kat luar tadi. Ha? Ni kenapa ni bisi-bisi ni? Marah? Anis? Mak tengok nak buat seorang ni. Makan seorang-seorang. Tak ingat laki dia. Good morning, Mak. Banyak kau punya good morning. Ha? Takkanlah kebulu sangat sampai tak sempat nak tunggu suami masa makan. Dah. Anis pergi panggil Ariel makan sekali. Ha. Oh, nak makan pun ke lecture. Ha, jawab. Dah, mari kita minum.
Jeff, aku nak kau siapkan semua. Lepas tu kalau ada apa-apa nanti kau telefon aku balik. Okay, bye. Hei, tengah cuti kahwin pun busy lagi ke? Ada. Ingatkan pasal bunga tadi. Syarikat kita dekat luar negara tu tak tahu yang saya tengah bercuti. Macam mana dia orang nak tahu awak cuti kalau awak tak bagi tahu? Mak ajak awak pergi breakfast. Awak nak kuih tiaw ke? Awak nak pancake? Oh, ada pancake. Okey, bagi saya pancake. Tapi saya nak tambah dengan kelapa parut. Lepas tu sediakan saya dengan sambal ikan bilis. Ada tak? Itu lempeng. Lempeng pun tak tahu ke? Oh, lempeng. Now I know. Anis, ambilkan saya kunci kereta awak. Nak buat apa? Nak masukkan enjin kereta saya dalam kereta awak. Boleh? Boleh? Boleh sangat. saja yang terindah dari dia yang tercipta dari dia. Waktu terus bergulir dengan doa harapan kau di dekapanku. Bunga kaulah cahaya, bunga kaulah bintang, menerangi siang dan malamku, mewarnai segala mimpiku. Saya tak langsung awak mau maruah saya, jadi jaga kelakuan awak boleh? Along bukannya kejam, tapi kalau nak hidup kena kerja. Jangan manjakan diri tu sangat, faham? Time ni pun Along nak cakap pasal kerja. Aku akan sentiasa doakan kebahagiaan kau, Nizam. Aku pun akan doakan kau.